Sekejap, kita tarik nafas sama-sama. Tahan. Hembus. Finally, after semua chaos, drama semua ada lagi. Tapi kita jangan tenggelam. Jangan tenggelam dalam benda-benda ni. Apa nak jadi, jadi. Yang penting, jangan buatkan benda-benda ni kat luar ni. Kawal diri, kawal kehidupan you. Yang tukang cakap ni sama juga. Bukan kita nasihat, kita bagi semangat, kita kuat je setiap masa. Tak ada. Kadang-kadang ada jatuh. Ada tak yakin dengan dia sendiri. Ada rasa lemah, ada. Tapi apa kita buat? Bangkit balik. Lawan balik. Sebenarnya bukan lawan tau. Sebenarnya apa pun jadi dalam hidup kita ni, kita rasa macam susah, berat. Macam semua benda macam nak tolak kita ke bawah kan. Ada pengajaran kat situ. Semua orang ada pendapat sendiri, ada cerita rasa sendiri, ada pilihan sendiri. Dan kita akan jumpa dua orang. Seorang dia faham. Semua orang ada pendapat sendiri, ada cara sendiri, ada pilihan sendiri, ada cerita rasa sendiri. Dia faham. Dan dia tak paksa untuk orang lain buat apa dia nak. Dia hormat pendapat orang, pilihan orang. Ini kategori pertama. Kategori yang kedua pula, dia tahu semua orang ada cerita rasa, pendapat, pilihan sendiri. Tapi dia nak juga paksa orang keliling dia untuk buat pilihan dia. Kalau orang tu bos, dia suruh dia punya staff suruh buat kerja, suruh buat macam ni, tak apalah. Dah nama bos. Tapi ada orang yang dia rasa macam semua orang kena dengar cakap dia. Semua orang kena buat apa yang dia nak. Kalau tak buat, akan ada drama, akan bergaduh sana sini macam tu. Antara you ikut cakap dia, ikut apa yang dia suruh you buat semua, ataupun you kena tegas. Tapi kalau you tegas, kalau masih macam lebih banyak mudarat, ikut you lah. You boleh je apa dia cakap, masuk sini, keluar sini, masuk sini, keluar sini kan. Tapi kalau apa yang dia cakap tu terbaik, bagus untuk diri you, kehidupan you, buatlah, tak ada masalah. Kena tahu yang kuasa ada kat tangan you sebenarnya. Kuasa bukan dekat tangan orang yang paksa you tu, bukan. Melainkan you letak kuasa dekat dia. Kuasa ni kita tak nampak. Kuasa ni kita main nampak, kita lah nak letak kuasa tu kat mana.